Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak adjust. Yang Google Sheet ni, yang anda tak boleh adjust yang color ni je lah. Yang lain tu anda boleh adjust. Sekarang ni dalam contoh ni saya nak adjust Google Sheet ni menjadi untuk hantar message tracking. Jadi untuk message tracking, kita tak akan message tracking saya akan adjust lah. Kita adjust kat sini contoh header ni atas ni ini untuk nama. Contohlah kita akan adjust yang ni contoh kita ingat jangan tertukar yang ni. Ini nama. Okey. Lepas nama mungkin ini adalah untuk courier. Ini adalah untuk link tracking. Ataupun ini adalah untuk pendek sikit lah. Track apa? Subhanallah. Okey. Ini untuk tracking. Okey. Jadi biasa nama tracking. Okey, yang ni tak ada. Ni tak ada. Dia tak nak. Jadi mesej ni saya nak adjust sikit. Okey. Okey, jadi mesej dia kita nak adjust, Ctrl A Ctrl V. Okey, ni mesej dia. Okey, sekejap Okey, ni mesej saya nak adjust sikit. Okey, jadi saya nak adjust sikit. Salam. Okey. Ini detail untuk tracking apa. Contoh sekarang ni saya buat untuk copy malak contoh lah. Jadi kat sini saya tukar courier ni dia ni. Dia punya ni courier kena sama kena sama. Kalau huruf kecil semua. Klik link untuk check. Okey, link. Okey, link tracking ni tracking. RACKING. Okey. Nanti anda adjust lah ikut kesesuaian. Jadi contohlah kalau kita isi courier, katakanlah courier GNT kan. Jadi sini adalah GNT. Ali ni nama, jadi kita tahulah ni untuk siapa kan. Nama customer tu, jadi kita tahu. Okey. Tracking ni kita masuklah tracking. Okey, kita masuk tracking. Ni copy paste. Ni kita buat macam ni lah sikit. Bagi dia besar sikit. Apa lagi? Macam dua ni URL dengan nama file kita tak guna sebab kita biasa hantar teks je. Jadi ni kita boleh hide je lah kalau nak. Kalau tak nak pening jadi hide je. Jadi kat sini kita masukkan nombor penerima tu, nombor customer kita tu. Copy paste je daripada sistem. Contohlah kita nak hantar hari ni katakan. Kita kena tulis date ni 6 bulan 6. Masa katakan sekarang ni pukul 10 kan. 2.10 jadi 22 16. Jadi apabila sampai masa ni dia akan hantarlah secara auto. Ni secara auto lah. Contoh tadi kita set tadi pada hari ke tarikh ini ini cuba test untuk hari. Okey, kita tengok sekejap untuk bulan. Tunggu dia trigger dulu. Kita tunggu sekejap Okey, dia dah tengok lah, dia dah berjaya. Nanti kalau status ni dia akan tunjuk kat sini lah. Dia dah berjaya hantar lah. Boleh tengok dekat log juga.
Boleh tengok dekat log juga. Jadi cara dia guna macam tu lah. Yang tak boleh adjust yang ni yang bercolor ni. Kalau yang lain ni anda boleh adjust, tapi pastikan kalau nak panggil variable ni pastikan perkataan dia tu betul lah. Kalau kecil-kecil kecil. Pastikan tapi anda boleh test lah, anda boleh test. Okey, macam tu je lah. Yang ni yang anda boleh copy je lah. Copy paste lah untuk semua. Jadi lain kali anda just isi detail je. Contoh anda adjust lah. Ini kita boleh kecilkan. Ini kita boleh delete. Okey. Macam tu lah. Semoga video ni bermanfaat lah.